Surah Al-Fath berbicara tentang kemenangan pembukaan kota Mekah. Jadi kita dah cerita pasal kemenangan ni, kita dah menawan kota Mekah. Tapi cukupkah sekadar itu? Cukupkah kita menang di hadapan mata manusia? Cukupkah kita digelar sebagai hebat di mata orang? Datanglah surah Al-Hujurat yang bukan sahaja berhenti sekadar kemenangan, tetapi membina masyarakat. Maksudnya kemenangan kita perlu diisi. Itulah antara benda yang surah Al-Hujurat datang mengajar bahawa setelah kita mendapat membina satu kemenangan, kita perlu membina manusia-manusia dia pula. Membina manusia ni susah ke senang? Susah. Mendidik manusia ni tak senang. Mendidik manusia ni ada seni-seni dia. Ada bahagian-bahagian yang kita kena bagi perhatian kalau betul kita ni nak mendidik diri kita dan mendidik masyarakat. Baik, jadi macam saya sebut tadi, kalau kita tengok ulama tafsir sebut tema utama surah Al-Hujurat adalah membina akhlak masyarakat. Bukan hanya membina bandar-bandar, membina gedung-gedung, tapi juga membina orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu.